Dalam dunia yang kita pijak ini, ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata, antara nyata dan gaib. Inilah kisah alam maya. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kepada para pendengar dan kembali lagi di channel Kisah Alam Maya. Seperti biasa, kita akan kongsikan cerita-cerita ataupun pengalaman seram kepada pendengar semua. Kisah seram ayam hutan ni mengisahkan seorang pemuda yang bernama Din dan beberapa kawannya yang lain bercadang untuk menangkap ayam hutan di sebuah hutan yang bernama Bukit Serai. Dikatakan hutan Bukit Serai ini banyak ayam hutan yang berada di situ. Tapi di sebalik hutan Bukit Serai tersimpan perkara misteri yang mereka tidak tahu. Kisah yang akan diceritakan ini berepisod dan harap kepada pendengar semua mengikuti kisah dan episod yang akan diceritakan ini. Jadi sebelum kita meneruskan bercerita tentang kisah ni, yang mana belum mendengar cerita yang lain, boleh tekan profil channel dan masuk ke halaman dan pergi ke playlist yang disediakan. Sebelum kita teruskan dengan cerita ni, seperti biasa, boleh tekan butang like dulu dan kepada yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe dan loceng di bawah supaya dapat notification dan tak ketinggalan video terbaru nanti. Jadi seperti biasa, kita teruskan dengan cerita ni. Tak semua bunyi ayam dalam hutan datang dari ayam. Kadang-kala bunyi tu boleh menyesatkan kita. Masa tu aku tinggal dekat satu kampung yang memang dikelilingi hutan. Kalau dari rumah aku jalan kaki, dalam 10 minit je dah boleh sampai kawasan kebun getah dan hutan bukit. Aku ni memang dari kecil suka masuk hutan. Bukanlah pemburu sangat, tapi kalau setakat cari ayam hutan, burung atau pasang jerat, memang biasa buat. Aku ada 2 orang kawan rapat, namanya Azlan dan Hafiz. Diorang ni pun sama macam aku, kaki hutan. Azlan ni jenis berani, kadang benda yang orang kampung larang pun dia buat juga. Hafiz pula jenis banyak fikir sikit. Tapi kalau dah ikut kami masuk hutan, dia pun layan je. Satu petang tu Azlan datang rumah aku. Masa tu aku tengah duduk dekat beranda rumah, minum kopi. Azlan terus duduk sebelah aku sambil cakap, "Din, esok kau free tak?" Aku tanya. "Kenapa?" Dia senyum macam ada benda menarik nak cerita. "Aku jumpa tempat ayam hutan banyak." Aku terus pandang dia. "Dekat mana kau jumpa?" Azlan jawab perlahan. "Bukit Serai." Bila dia sebut je nama tu, aku terus diam sekejap. Bukit Serai ni sebenarnya hutan lama dekat hujung kampung. Orang kampung memang tahu tempat tu, tapi jarang orang masuk jauh. Bukan sebab tak ada binatang, tapi sebab orang tua-tua kampung selalu pesan, hutan tu ada kawasan yang tak elok. Aku terus tanya, "Serius ke ramai orang kata tempat tu keras?" Azlan gelak. "Alah, cerita orang tua je tu. Aku dah pergi tepi-tepi sana, banyak kesan ayam." Masa tu Hafiz pun datang sekali. Dia dengar perbualan kami. Terus dia cakap, "Aku pun ada nampak jejak ayam dekat sungai sana minggu lepas." Aku pun fikir sekejap. Dalam kepala aku masa tu cuma fikir satu benda je. Ayam hutan besar. Kalau dapat seekor 2 pun dah kira berbaloi. Akhirnya aku pun setuju. Okey, kita masuk waktu subuh. Esok pagi lebih kurang pukul 5.30, kami bertiga dah berkumpul dekat hujung kebun getah. Pagi tu kabus agak tebal. Udara sejuk sampai keluar wap dari mulut bila bercakap. Azlan bawa parang. Hafiz pula bawa beg kecil isi air dan makanan. Aku cuma bawa lastik dan pisau kecil. Azlan pandang ke arah hutan Bukit Serai depan kami. Aku rasa masuk sekarang elok. Ayam hutan selalu turun cari makan awal pagi. Kami pun mula jalan masuk ikut satu laluan lama. Laluan tu sebenarnya dulu orang kampung guna untuk ambil kayu atau rotan. Tapi sekarang dah jarang orang guna. Pokok pun dah mula tutup jalan. Mula-mula semuanya biasa, tak ada apa-apa yang berlaku. Bunyi burung bersahut-sahutan. Kadang ada bunyi monyet lompat dari pokok ke pokok. Kami jalan sambil tengok tanah. Cari kesan kaki ayam atau tanah yang dikais. Lebih kurang setengah jam berjalan. Hafiz tiba-tiba berhenti. Dia tunduk tengok tanah. Aku dengan Azlan terus datang dekat dia. Hafiz tunjuk satu tempat tanah lembap. "Nampak tak? Memang jelas ada kesan tanah baru dikais." Aku tengok dekat-dekat. Memang macam ayam hutan korek tanah cari makanan. Tapi yang buat aku pelik,
kesan kaki dia besar dari ayam hutan biasa. Aku terus cakap, ayam ni macam besar sangat. Azlan pun jawab, mungkin ayam jantan tua. Dia nampak teruja. Kita ikut je jejak ni. Kami pun ikut kesan tu perlahan-lahan. Kadang jejak tu hilang, kadang jumpa balik dekat tanah lembut. Semakin lama kami ikut, semakin dalam kami masuk hutan. Pokok pun makin besar. Cahaya matahari pun dah mula susah nak tembus sampai ke tanah. Tiba-tiba Hafiz bersuara. Korang perasan tak? Aku tanya. Perasan apa? Hafiz jawab perlahan. Hutan ni macam sunyi sangat. Baru aku sedar. Memang sunyi. Tadi masa mula masuk, banyak bunyi burung. Sekarang, senyap. Tak ada bunyi apa-apa. Cuma bunyi langkah kami atas daun kering. Aku dah mula rasa tak sedap hati. Tapi Azlan macam tak kisah langsung. Dia masih fokus tengok jejak ayam tu. Lepas beberapa minit berjalan lagi, tiba-tiba dari depan kami kedengaran bunyi. Bunyi ayam. Kami bertiga terus berhenti. Azlan senyum. Ayam hutan tu bunyi tu datang dari depan dalam hutan. Jarak mungkin dalam 30 meter. Hafiz pun bisik, dah dekat tu. Kami pun perlahan-lahan jalan ke arah bunyi tu. Beberapa saat kemudian bunyi tu datang lagi. Tapi kali ni aku rasa lain sikit. Bunyi tu kuat sangat. Macam ayam tu besar. Kami sampai dekat satu kawasan pokok besar yang akar dia keluar dari tanah. Tanah situ lembap. Azlan tiba-tiba angkat tangan. Weh, korang diam jap, jangan bising. Korang tengok tu, dia tunjuk ke arah satu semak tebal depan kami. Aku ikut arah jari dia. Dalam semak tu, ada sesuatu bergerak, daun bergoyang perlahan. Azlan perlahan-lahan angkat lastik. Kami tahan nafas. Beberapa saat kemudian benda tu keluar sedikit dari semak. Dan masa tu, aku nampak memang ayam hutan. Tapi, besar, tinggi, hampir paras lutut orang dewasa. Bulu dia hitam pekat, leher dia panjang dan mata dia merah. Ayam tu berdiri kaku dalam semak, pandang tepat ke arah kami. Tak bergerak. Tak takut, tak lari pun. Azlan bisik, besar gila ayam ni. Dia dah bersedia nak lepaskan lastik. Tapi tiba-tiba ayam tu berkokok. Bunyi tu kuat sampai bergema dalam hutan. Dan yang buat aku meremang, bunyi kokok tu macam ada suara manusia macam serak berat. Hafiz bisik perlahan. Din, ayam ni pelik lah. Belum sempat kami buat apa-apa. Ayam tu tiba-tiba pusing. Lepas tu lari masuk lebih dalam hutan. Azlan terus cakap, jangan bagi lepas. Dan dia terus kejar. Aku dengan Hafiz pun ikut sekali. Kami kejar ayam tu merentas semak, akar pokok, tanah lembap. Kadang nampak kelibat dia, kadang hilang. Tapi setiap kali kami hampir hilang jejak. Ayam tu akan berkokok lagi, macam sengaja bagi kami tahu dia dekat mana. Kami kejar hampir 10 minit. Tiba-tiba Hafiz berhenti. Dia pusing tengok sekeliling. Muka dia berubah. Lan, Din. Azlan tanya, kenapa berhenti? Hafiz cakap perlahan, kau orang perasan tak? Aku tanya, perasan apa? Hafiz jawab dengan suara makin perlahan. Aku terus pandang belakang. Memang betul, laluan yang kami guna masuk tadi hilang. Semua nampak sama, pokok besar, semak akar. Tak ada tanda langsung jalan keluar. Tiba-tiba angin sejuk lalu perlahan. Daun-daun pokok bergerak. Dan dari jauh dalam hutan, kedengaran lagi bunyi kokok ayam tadi. Tapi kali ni, bukan satu. Bunyi itu datang dari kiri, lepas tu kanan, kemudian belakang kami. Hafiz terus bisik dengan suara bergetar. Din, Lan, aku rasa kita dah ikut benda yang salah. Aku nak cakap sesuatu tapi tiba-tiba satu bunyi kokok yang sangat kuat kedengaran betul-betul dari belakang kami. Kami bertiga berpaling serentak. Dan masa tu, aku nampak sesuatu berdiri di antara pokok-pokok dalam kabus hutan. Satu bayang, macam ayam hutan. Tapi tinggi hampir separas pinggang manusia. Dan mata merahnya sedang memandang tepat ke arah kami. Aku terus rasa darah dalam badan jadi sejuk. Sebab masa tu baru aku sedar satu perkara. Ayam yang kami kejar tadi bukan sedang lari dari kami. Tapi sebenarnya sedang bawa kami masuk lebih dalam ke dalam hutan tu. Dan kami tak tahu langsung apa sebenarnya yang sedang menunggu kami di dalam sana.